Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Last kali selepas 6 bulan kita tunggu, Retroid dia dah buat grip holder untuk Retroid Pocket 5. Sebenarnya dia orang kena buat benda ni daripada masa mula-mula launching dulu lagi dah. Sebab kalau kita ingat balik kan, masa Retroid Pocket 4 Pro, yang ni Retroid Pocket 4 Pro, masa mula-mula launching dulu, dia release sekali dengan dia punya grip holder. Maknanya masa hari penjualan tu kita boleh beli sekali dia punya grip holder. Dia dah buat siap-siap dah. Sebab Retroid Pocket 4 Pro dulu ni, anda tengok bentuk dia, dia bukan ergonomik tau. Dia tak ada apa, dia flat je kat belakang dia. Jadi dia orang buat siap-siap dia punya grip holder dia untuk selesaikan masalah tak selesa untuk guna. Tapi berbeza dengan Retroid Pocket 5. Retroid Pocket 5 ni, kalau anda tengok kat sini, dia tak sama macam 4 Pro dulu ni. 4 Pro flat, tak ada apa kan. Yang 5 ni, dia orang dah buat bentuk yang dia ada macam grippy texture sikit macam tu kan. Bentuk dia pun dah, dia tak flat lah. Maknanya kita boleh pegang macam ni. Cuma masalah dia, Retroid Pocket 5 ni memang betul dia ergonomik, tapi dia slim ergonomik. Jadi bila slim ni, mungkin dia ada sedikit improvement kalau kita nak bandingkan dengan Retroid Pocket 4 Pro. Tapi still kita tak boleh nak main dengan lama. Kita akan rasa lengoh juga penyudah bila guna konsol yang slim grip ni. Dia tak macam RG557. RG557 ni dia besar tau. Lepas tu dia punya grip holder ni memang bulky lah. Anda tengok kan tebal mana kan. Dia besar mana. Kita tak perlu kan grip holder, dah selesa dah untuk guna. Jadi itulah, selepas 7 bulan last kali Retroid dengar juga keluhan pengguna dan dia orang dah buat grip holder untuk Retroid Pocket 5. Selepas 6 bulan dah launching baru nak buat kan. Tapi tak apalah, yang penting dia orang buat kan. Jadi grip holder tu dah ada dengan saya ni. Grip holder ni dah ada jual kat Shein Store dan saya baru je ambil dekat Shein Store. So dalam video ni kita akan pasang tengok, kita akan try tengok dia dapat selesaikan tak masalah untuk keselesaan penggunaan untuk Retroid Pocket 5 ni. Untuk grip holder kali ni kita akan tengok lah, selain daripada dia upgrade dari segi keselesaan penggunaan, dia bagi tak protection untuk dia punya muka depan dia. Sebab dia punya bahagian depan ni memang full glass lah, seperti mana yang saya dah tunjuk banyak kali lah sebelum ni untuk model Retroid Pocket 5 ni. Memang cantik tapi full glass, anda kena berhati-hati lah. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, untuk grip holder ni dia datang dalam 3 pilihan warna. Hitam, putih, purple. Sama macam Retroid Pocket 5, dia ada dalam 3 warna ni. Okey, macam dekat saya ni warna hitam, jadi saya ambil pun warna hitam lah. Okey, kita buka tengok. Okey, jadi macam inilah rupa grip holder dia. Dia punya bahagian button, lepas tu bahagian slot micro SD card, lubang headphone jack, lepas tu tempat untuk kita nak charge. Apa semua dia tak tutup lah, dia buka lah. Dia punya lubang udara semua dia buka. Okey, dia punya grip holder ni, kalau kita pegang, dia rasa sama macam smartphone punya casing. Tapi cuma dia keras sikit. Macam smartphone punya casing ni kan dia macam lembut kan. Yang ni, dia bahagian tengah ni, kat depan ni dia macam lembut sikit lah. Tapi dekat bahagian grip ni, yang ni keras. Dia memang kita tak boleh nak bengkok-bengkokkan dia. Dia keras kat sini. Lepas tu dia punya texture pun sama, lebih kurang macam smartphone punya casing. Texture dia rasa licin je, lembut je. Kita tengok sikit perbezaan dengan Retroid Pocket 4 Pro punya grip holder kan. Dia lebih kurang sama je kalau kita tengok kat sini kan. Texture sama, habis tu dia punya material dia pun sama je. Okey, jadi kita pasang dulu. Cara pasang dia, letak kat atas ni. Macam tu je. Tekan masuk lah. Dah siap lah. Okey, jadi bila kita dah pasang ni, konsol ni automatik bila ada kat atas tangan, kita dah rasa macam konsol lain. Kita tak rasa macam Retroid Pocket 5 lagi dah. Kita rasa macam konsol yang memang selesa lah kita pegang. Dia lebih ergonomik rasa, dia lebih tebal. Sebab belakang dia ni, anda nampak kan dia dah jadi tebal mana sekarang ni. Dia punya grip holder dia tengok, dah jadi besar mana. Jauh beza lah sebelum kita pasang kan. Lepas kita pasang jadi besar. Lepas tu dia punya ni saya rasa macam dia lagi besar daripada siri yang sebelum ni. Ya betul lah. Ni anda tengok beza. Yang dulu dia tak besar sangat, yang sekarang lagi besar. Jadi lagi besar dia punya grip holder, lagi selesa lah kita akan dapat pegang. Lepas tu jari kita, okey, bila dia ada bonjolan macam ni, dia tolak tangan kita pergi jauh sikit tau. Macam dia tolak tangan kita keluar sikit. Jadi jari kita nak capai button ni, dia jadi tak perlulah kita nak bengkok macam tadi. Macam tadi tak ada ni. Kita kalau untuk button D-pad dengan ABYS, okey. Bila kita nak capai ke dia punya analog ni, kita kena bengkok macam tu. Tapi bila kita dah pasang ni, dia ada bonjolan, dia tolak sikit tangan kita keluar.
Kita boleh turun macam tu lah. Part yang ni yang selalu kita rasa tak best ni bila kita nak guna. Bila daripada jari kita dekat atas ni kita nak turun ke sini, yang tu yang buatkan kita rasa lengoh selalu. Bila mana kita kena bengkokkan ibu jari, kita tak boleh nak main lama, kita akan rasa lengoh. Tapi bila macam ni, kita cuma tolak turun jari kita, kita tak rasa lengoh lah. Okey, kita cuba tengok grip holder ni bila kita pasang, kita boleh guna tak docking? Sekejap saya ambil docking. Okey, sekarang ni saya akan test dua docking. First kali docking Retroact Pocket 5 sendirilah. Dan yang satu lagi, ni docking ni memang famous lah. Saya rasa ramai tahu, School & Co. Okey, kita akan test untuk Retroact Pocket punya docking dulu. Okey, untuk Retroact Pocket punya docking memang dia tak masuk. Dia tak dapat nak masuk rapat. Kalau dia masuk biasanya kita akan rasa macam klip tau. Dia dah masuk. Ini tak. Nampak dia longgar. Okey, macam mana School & Co pula? Tak rapat juga. Tak rapat. Jadi untuk pakai docking, senang cerita, memang tak boleh pakai lah grip holder ni. Kalau anda nak guna docking, anda kena keluarkan dah daripada dia punya grip holder. Anda keluarkan daripada grip holder, anda boleh lah pasang dekat docking, tak kisah apa docking pun. Okey, jadi sekarang saya akan test main game dengan menggunakan dia punya grip holder ni. Tengok macam mana rasa dia, sama ke, best ke, macam mana. Okey, game yang anda tengah tengok sekarang ni adalah game Metroid Prime. Game Metroid Prime ni antara game yang saya tak habis main lah dekat Retroact Pocket 5 ni. Antara sebab kenapa saya berhenti daripada main game ni, sebab bila nak capai analog ni rasa lengoh sikit. Sebab kita terpaksa bengkok jari kan. Tapi bila kita dah pasang grip holder ni, seperti yang saya cakap tadi, dia ada bonjolan ni akan tolak tangan kita keluar sikit. Jadi bila nak capai analog ni, kita tak perlu nak bengkokkan jari. Kita hanya tolak macam ni lah jari. Jadi saya rasa mungkin banyak game yang saya tak habis main, terutama sekali game first person shooter. Saya akan sambung lah untuk habiskan game-game first person shooter mana yang saya belum habis dekat Retroact Pocket 5 ni. Memang dia rasa beza lah, memang jauh beza lah dengan sebelum ni. Okey, jadi lepas saya dah pasang grip holder ni, lepas tu saya dah test game apa semua. Apa yang saya boleh cakap untuk dari segi keselesaan penggunaan bila kita main game, yang tu memang satu upgrade yang sangat besar lah. Bukan upgrade sikit tau, memang upgrade yang besar. Sebab bila sebelum pakai dengan selepas pakai, jauh beza. Betul saya cakap, memang jauh beza. Kita rasa lagi selesa dan saya sendiri pun dah rasa saya nak buka balik game first person shooter yang mana saya tak habis main kan. Saya nak sambung balik. Kita tak ada dah isu rasa lengoh ibu jari apa semua, dah tak ada dah. Masalah tu semua selesai. Kemudian dari segi dia punya protection, okey, dekat bahagian depan dia, dekat dia punya keliling skrin dia ni, dia ada macam bumper sikit tau. Dia tak adalah tebal sangat, tapi dia ada sikit. At least dia ada lah. Jadi bila mana kalau kata konsol ni terbalik kat bahagian dia punya permukaan dia direct kat lantai ke, dia tak adalah direct impact tu pergi ke skrin kan. Dia akan kena dekat dia punya bumper lah. Jadi selamat lah konsol ni kan. Dan kat bahagian belakang dia, saya duduk belik tengok tau, dia ada macam satu ketulan kecil, macam ada bonjolan dekat bahagian belakang dekat dia punya ni, apa, trigger ni. Saya duduk fikir apa benda ni. Bila saya letak konsol ni, baru saya faham. Saya tengok bila kita letak, benda ni akan bagi macam konsol kita, dia punya trigger tu dia tak terus sentuh kat lantai. Dia akan ada gap sikit lah. Jadi benda tu dia akan jagalah kita punya trigger button ni supaya dia tahan lama lah, tak adalah cepat rosak kan. Ataupun kalau kata konsol ni jatuh, dia punya impact tu tak adalah direct terus ke trigger. Jadi bagi saya dari segi protection memang okey lah. Dekat depan pun dia ada macam bumper sikit, dia akan cover sikit skrin tu. Lepas tu kat belakang pun dia ada macam satu bonjolan untuk elakkan daripada trigger kita direct bersentuh dengan lantai lah. Okey, jadi kesimpulannya apa yang saya boleh cakap tentang grip holder Retroact Pocket 5 ni, bagi anda yang mungkin dah ada Retroact Pocket 5, yang ni anda wajib beli. Ataupun anda yang plan nak beli Retroact Pocket 5, anda kalau boleh anda beli sekali dengan dia punya grip holder ni, sebab memang banyaklah manfaat dia. Okey, jadi saya rasa setakat tu sajalah perkongsian saya untuk video kali ni. Kalau anda berminat dengan grip holder ni ataupun dengan Retroact Pocket 5 ni, link semua saya dah letak kat bawah. Anda boleh klik terus link tu, dia akan pergi direct kepada Shopee dekat kedai Shim Store dan boleh proceed order macam biasa. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.